Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ni kita nak cakap pasal 5 love language. Sama laju. ada dia trend ataupun sunnah. Laju? Laju. Sekarang ni kita nak kena ambil perhatian Yes. penonton. Jadi insya-Allah bersama dengan saya Ustaz Syahid dan juga Ustaz Hanan. Hanan. Cuma confirm tak ni dah ada orang? Ah. Jangan kita berbual tak ada orang. Jadi kita hari ni adalah episod yang ke-9. Yes. Alright. So kita Like akan and share, bincangkan. like and share, Ya, kita akan bincangkan Bisham pun boleh Ustaz. Okey, kita Bisham. pun sekarang dah masuk apa ni kata orang tu dah 12 Rabiul Awal Ustaz Dah, yes. Jadi kita pun Alhamdulillah. kena upgrade ourselves. Okey, selain daripada kita berselawat ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sepatutnya kita pun menjadi hamba Allah yang lebih lemah lembut. Yes. Maksudnya lembut dari sudut macam mana kita nak berkomunikasi dengan pasangan kita kan. Bila kita berselawat tu sepatutnya kita lebih baik lah. Maksudnya bukan kita lebih kasar. Betul. Betul tak? Betul. Jangan kita berselawat, berselawat juga. Okay, kita mahalul kiam. Selawat kan. Balik rumah kita tengkir-tengkir Itulah. pasangan kita. Macam tak Contradicting lah. lah kira. Contradicting. Yes. Ya. Jadi hari ni insya-Allah kita nak berbual pasal love languages. Jadi mungkin ramai di antara kita tahulah that term. Okay, lagi-lagi yang dah berpasangan. Betul. Jadi ni daripada Dr. apa nama dia, Chapman Dr. Gary Chapman ke apa, kalau saya tak silap lah. This love languages ni. And memang kira popular habis lah. Dia kirakan tak silap daripada New York ke apa tak. Then sampai ke sekarang ni benda tu macam walaupun dia bukan dari orang Islam, tapi kira dia sangat-sangat boleh diintegratekan dalam. Okey. Ni macam dah kasih answer pula Ustaz. Tak apa, tak apa. Maksudnya dia boleh relate lah. Dia boleh relate dengan apa agama Islam ajar. Yes, kan? yes, betul. Walaupun dia term yang moden, tetapi actually dah dia mengait tentang apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia punya persoalan dia adakah dia sekadar trend ataupun dia adalah sunnah dalam 5 love language ni. Actually more than 5 love language kalau kita nak bahaskan dari sudut apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cuma SAW. ini sebagai satu titik permulaan lah kan. Kan sudah dia jatuh semua Okay. Alright. So, apa ni? Send clap. Oh tak ada. Ni untuk kalau nak kasih gift. Dah ada orang Ustaz? Alhamdulillah. Adalah juga Ustaz. Okay. InsyaAllah. So, Ustaz Hanan. Okay. So, kita pernah tajuk love language. Okay. Love languages. Sunnah or just a trend. How to love your spouse the way they feel love. Okay. Kadang-kadang ada orang, Ustaz, kita dah say I love you, tapi dia masih rasa yang kita ni tak sayangkan dia. Dia rasa macam alah you setakat nak cakap I love you, dia nak sedapkan hati I. Tapi sebenarnya bila kita tunjukkan, kita sebutkan kasih sayang tu, sebenarnya orang yang menerima kasih sayang tu dia bukan sekadar ucapan saja. Dia nak beyond than that. Betul. So itu yang kita akan share sama-sama. Alright. Jadi yang penonton di rumah, kalau sesiapa yang ada input ke, insight ke berkaitan tentang 5 love languages, silakan komen ya. Yes. Alright. Okay, so So, Ustaz nak insyaAllah. start macam mana? Ustaz nak start dulu? Boleh, insyaAllah. Jadi saya nak a bit of intro je lah kan. Kita tengok ramai pasangan yang they are not having big fights pun kadang-kadang kan. They are not cheating, they are not doing anything haram ke apa ke. Tapi they are just like disconnected. They're roommates with a nikah cert. Tapi tapi macam disconnected lah. Diorang tak adalah macam gaduh apa sangat pun. Cuma rasa macam satu mungkin rasa kurang dihargai sebagai suami, rasa kurang dihargai sebagai isteri, rasa kurang could not be apa tu orang kata hurt ke seen ke. Dia macam rasa macam tak disayangi, tak does not feel loved dan sebagainya kan. Kira jasad dia kat situ. Jasad kat situ tapi rasa macam Dia punya emotional dia, daripada So dekat sini apa dia punya hubungan dia. Apa dia punya silap dekat situ kan. Jadi kita tengok many Muslim marriages dekat Singapore sebenarnya unfailing dramatically lah. But they are actually fading quietly. Okay? Sebab kedua-dua pasangan is busy. Apa tu, nak jaga anak lain, kerja lain, bills lain, and somewhere along the way
along the way lah kan. The tenderness disappears, she stops feeling seen, he stops feeling respected macam tadi saya katakan, and both of them macam heran lah. Okay, is this it? And is this what marriage is supposed to feel like? Kan? So that's why kira this topic ataupun hari ni punya topik kita nak discover lebih tentang love languages, the idea that different people feel loved in different ways. Suddenly things start to make sense lah. Bila kita discover this love languages punya 5 perkara tu kan, baru kita akan lebih aware yang sebenarnya kita perlu tahu pasangan kita punya love languages. Mana yang primary, bahasa cinta bahasa cinta, mana yang primary, mana yang secondary. Kadang-kadang kita ingat kita dah boleh kasih dia kita dah faham dia, kita rasa kita dah kita curahkan kasih sayang kat dia, tapi pasangan kita pun masih rasa macam tak cukup dan sebagainya. So kita cuba untuk re-evaluate balik ataupun kita cuba check balik apa sebenarnya pasangan kita punya top priority ataupun primary love language dia. Jadi sebab tu kita memang sebagai Tok Kadi lah kan, senantiasa kita ingatkan kepada mereka, please attend kursus rumah tangga sebelum masuk alam rumah tangga, sebab kursus rumah tangga tu banyak benda akan dikongsikan. Especially about this lah, 5 love languages, lepas tu konflik kan, macam mana kita nak handle konflik, communication skill, banyak skill set yang dia ajar. So saya ingatkan pada you all, siapa-siapa yang baru apa kata orang tu dah nak bincang-bincang pasal nak berumah tangga, please, kita highly recommend untuk semua hadir kursus rumah tangga. Ada banyak sekarang ni, sama ada secara fizikal ataupun online. Selit-selit sikit lah Ustaz, sebab penting untuk kita ingatkan kepada mereka. Nanti di Thursday pun ada kursus rumah tangga by Ustaz Syahid kan. Okay. This week last. Dari minggu ke-6. Jangan lepaskan peluang. Mungkin ada yang tak sempat nak datang full, ada yang belum datang, tapi this Thursday will be the last one untuk yang the first first diri ya. Kirakan kalau orang tak dapat join yang first, second, third, fourth, fifth, dia boleh join yang boleh. Sebab kita ada Q&A session. Alright. So kalau pasangan-pasangan ustaz ke pasangan kita, saya kan, kalau siapa-siapa dengar kat sini, please join us yang FOC. FOC. Tak ada apa-apa charge. Yang penting you bawa you punya pasangan untuk sama-sama kita mendengar perkongsian daripada kita lah. Ini dah masuk yang sesi yang ke-6. Ini yang terakhir lah. Untuk 1.0 kan ni? Ni 1.0. Sebenarnya dia ada 2.0. Siapa yang datang daripada awal tu, mungkin kira dia faham lah yang this modul ni lebih kepada sebelum kahwin. Kan? Sebelum kahwin, apa yang perlu mereka tahu, expectation sebagainya. And then rukun-rukun nikah, apa yang harus diperdalami lagi kan. So insyaAllah yang this weeknya lebih pada ijab kabul. InsyaAllah. Ijab kabul lah saya. Ijab kabul dan kira ada adab dalam orang kata majlis. tu majlis walimah. Penting lah saya rasa. Betul. Memang penting. Kadang-kadang kita tak tahu sangat. Kita just macam based on kita side track sikit je. Sikit je. Kadang kita based on macam experience daripada family kita, macam mana abang-abang buat yang macam itu. Tapi kadang-kadang kita tak perasan certain perkara dari sudut adab dan sebagainya. Ada blind spot yang perlu kita ketahui. Jadi jangan lupa untuk datang. Free je guys. InsyaAllah. Okay. Ana explain sikit lah pasal 5 love languages. Okay. So biasanya yang kita dengar adalah yang pertama mungkin words of affirmation. Word of affirmation ni apa? Kata-kata penghargaan. Kadang-kadang mereka tak perlu pun macam kita say I love you. Sebab kadang-kadang I love you ni kalau hari-hari kita sebut memanglah bagus, tetapi yang mereka inginkan disayangi dan dihargai. Dia rasa apa kata orang tu diberikan penuh dengan kasih sayang, perhatian perempuan dan sebagainya. Seperti mana Rasulullah SAW pun bila dia nak memanggil Sayyidatina Aisyah pun ada dia punya gelaran dia kan. Humairah. So ini adalah salah satu cara macam mana kita nak menunjukkan bahasa cinta ni. Adakah pasangan kita ni memang dia punya orang memang suka dihargai dengan kata-kata. So ini macam contohlah
kita senantiasa ucapkan macam terima kasih, saya hargai awak, kan awak berikan sedikit masa, ataupun saya bangga dengan awak. This kind of words make our partner feel like macam feel love. Betul. Alright, itu words of affirmation. Ya, so dalam apa hadis pun Rasulullah SAW cakap was once asked by Amr bin Al-As kan, wahai Rasulullah, who do you love most? So Rasulullah SAW jawab apa? Aisyah. Apa? Aisyah dia jawab. Jadi Amr bin Al-As pun tanyalah, and amongst the men, the Prophet then said her father. Her father. Apa kirakan Rasulullah SAW dia takkan malu-malu lah nak sebut nama, walaupun bukan kira time tu Aisyah tak ada. Kalau Aisyah tak ada pun Rasulullah cakap Aisyah ada pun, Rasulullah SAW akan tunjukkan that words of affirmation. So words of kira bit acknowledge lah. Yes, betul. Dia macam orang sekeliling tahu yang isteri kita, and so also macam, dia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan praise his wife in front of other people. So the Prophet said that value of Aisha, may Allah be pleased with her, among women was the same value of break soap in soup. Ni dia punya ni lah, compared to other foods. Ni dalam hadis Muslim. So he declare his love for his wife openly. So the Prophet Muhammad SAW said about Khadijah also, I have been given her love. Dalam riwayat so tak salah lah Ustaz. Dia sebagai sunnah tu ibadah lah juga. Ibadah, betul. So actually Ana macam macam terfikir something. Okay, ni kalau kita yang lelaki yang acknowledge isteri kan. Betul. Tapi sometimes ada yang lelaki dia memang dia introvert. Tapi yang isterinya tu extrovert. Kan dia lebih macam ke depan daripada suami. Tak salah juga kalau si isteri untuk beritahu this is my husband. Kan kadang-kadang kita nampak dia satu sudut yang lelaki dia nak kena acknowledge perempuan. Tapi yang perempuan kalau memang dia extrovert, memang yang lelaki ni malu-malu. Why not yang wife ni perkenalkan. Jangan sampai dia rasa macam yalah aku ni tak ada title, aku tak ada apa-apa status, kau pun tak nak kenalkan aku dengan kawan-kawan kau kan. So saya faham sangat perasaan lelaki yang memang kalau seandainya kalau di lain macam itu yang akan rasa macam dah dia punya hubungan tu dah semakin tak erat sebab dah tak ada intact love language ni, bahasa cinta. So tu dia word of affirmation lah. So ada tambah-tambah lagi ke? Tak ada, kita boleh teruskan dengan kita boleh teruskan insya-Allah. Cuma kira apa tu sebelum kita teruskan dengan the next love language, kira kan this love languages ni sebenarnya dalam Al-Quran memang kira dah disebutkan pun oleh Allah SWT kan, yang mana kita selalu sebut dalam surah Ar-Rum, selalu Naib Kadi akan sebut Kadi ke time khutbah nikah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. So that mawaddah tu lah is the love language lah. Ataupun kita katakan apa tu orang kata love, affection dan sebagainya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia menciptakan untuk kamu pasangan supaya kamu tenang bersama dan tenang bersamanya, dan dia jadikan di antara kamu mawaddah dan juga rahmah. So word mawaddah dekat sini lah yang kira yang kita nak fokuskan lah pada hari ini. Lagi-lagi kalau apa ayat tu dibaca oleh Ustaz Zahir Zakaria kan. Yes. Kan. Thank you Ustaz for coming. Join dekat sini. Masya-Allah. Kita love. So barakallahu fik Ustaz. Barik fikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Khair. Okey, baik. So kita teruskan dengan love language yang seterusnya Ustaz. Yes. Mungkin Ustaz boleh insya-Allah. So love languages yang seterusnya ialah act of service. Act of service maknanya kita tunjukkan kita punya love through actions. Okay. So pernah tak kita dengar actions speak louder than words? Banyak kali kan? Jadi using words to express your love for your spouse is not the only way sebenarnya. We should prove that we love our spouse through our actions as well as speech. So antara cara-cara untuk kita tunjukkan love terhadap pasangan kita ialah beautifying ourselves for them. Beautifying ourselves for them. So Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia would always brush his hair
and also make sure his appearance is pleasing before entering his home. He would say, just as I would like my wife to to beautify for me, I like to look beautiful for her. Okay. So jadi seseorang itu dia boleh take part in beautifying their spouse lah. And also they can brush their spouse hair. Walaupun macam jarang kan nampak sekarang semua kira settle sendiri and also apply perfume on them kan. Just as Aisyah used to do for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Aisyah reported when the messenger of Allah was in the mosque, he put his head into my place and I combed his hair. Wah, so romantic kan? Act of service yang Rasulullah SAW dengan dia punya zaujat semua, masya-Allah. So sebenarnya kita boleh kembalikan balik this trend Betul. Tak ada trend dari Rasulullah tahun ni. Kenapa kita nak malu kan? Dalam rumah pun. Betul. Kan? Betul. Tapi actually kalau kat luar rumah pun, kalau kita berpada-pada juga kalau kita nak menunjukkan kasih sayang, itu pun satu part yang kita nak kena highlight jugalah. Correct. Kadang-kadang kalau kita terlalu apa yang kita buat kat dalam sampai kita terbiasa kat luar pun nak jaga haibah juga. Nak jaga haibah juga. Bukan kan? Semua apa yang ada kat dalam tu kita kena kongsikan kat luar. Lagi-lagi kalau kita share kat IG story ke, kita update status ke dan sebagainya. So please kita jaga apa-apa yang rahsia dalam rumah tangga tu janganlah sampai kat luar rumah yang tahu kan. Lagi-lagi bukan luar rumah, kat dalam IG story tu berapa juta-juta orang akan tengok. Kan? Tak lalu juta bedik sangat kalau kita selebriti lain kan. So macam adalah berapa puluh ke yang sudah melihat. Walaupun berapa minit orang akan tengok, orang dah start tengok, ni dia punya rahsia dalam rumah tangga. So kalau kita tengok dari perspektif yang lain juga, acts of service. Ada ni tadi Ustaz cakap pasal beautifying. Maybe kita boleh cakap pasal dari sudut membantu pasangan. Macam contoh kerja-kerja rumah. Kan? Rasulullah SAW pun sendiri membersih rumah kan, pencuci pinggan dan sebagainya. Dia akan jahit dia punya pakaian dan sebagainya. So kita lelaki bukan sekadar kita cari nafkah kan. Dia nak, yes, nafkah tu penting, tapi dalam masa yang sama nafkah tu jangan difokus kepada materialistik saja. Kadang-kadang nafkah tu boleh berbentuk kita berikan perhatian dalam rumah. Nampak bersirak, kita kemas, jangan tunggu orang lain yang buat. Jadi kita tunjukkan lead by example lah, kita sebagai leader dalam rumah. Kita nak rumah kita bersih, kita sendiri nak kena put effort. Kita jangan mengharapkan pasangan kita yang akan buat. No, kadang-kadang bila kita buat macam tu, small thing kita buat, isteri kita akan rasa dihargai. Maknanya dia sayangkan aku. Bukan sekadar beli bunga kan, beli hadiah ke kan, beli phone ke, ni I love you ni, my duit ni aku beli nak kasih engkau. Kau mesti nak hargai apa yang aku beri. Kadang-kadang dia tak minta tu semua. Kadang-kadang dia just nak minta, bang ni mungkin nampak macam kotor-kotor sikit, boleh tak tolong vacuum ke. Jangan sampai dia minta tolong untuk kita vacuum. Biar kita yang initiate, kita proaktif. Inisiatif proaktif, betul. So walaupun kita penat, kita kena tunjukkan yang kita walaupun penat tapi macam jangan nampakkan yang kita penat dengan kita tunjukkan nantilah malas lah, nanti boleh kan. Kadang-kadang tunjuk benda perangai yang simple kadang-kadang nak buang sampah. Dia dah bertimbun kan. Nantilah procrastinate lah kita procrastinate lah apa ni semua. Nanti dah tunggu sampai esok dah busuk, nanti dah jadi blaming. Jadi mood dah tak baik mood dah tak baik. So penting. So kana fi mihnati ahli saya dalam hadis kan, di mana salah satu wife Rasulullah ditanya kaifakana Rasulullah SAW ke rumah kan, macam mana Rasulullah SAW ke rumah kan. Jadi dia kata kana fi mihnati ahli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia memang kira buat kerja rumah lah. Dia memang tolong maksudnya kalau perlu masak, kalau perlu cuci baju, kalau perlu apa-apalah benda yang memang household chores tu. Betul. Kita jangan fikir benda yang jahit, masak perempuan. Betul. Kalau kita dah judge macam itu, Ustaz, dia kira memang tak ada istilah by default, isteri kena masak. Betul. By default, isteri kena cuci baju dan sebagainya. Dia tak ada macam gitu. Betul. So benda ni semua perlu ada discussion, and also kalau let's say walaupun after discussion let's say macam memang kira isteri lagi suka atau lagi pakar masak. Tak semestinya kita tak boleh bantu ke, tak boleh apa kan. Potong-potong bawang pun jadi. Bawang sikit. Hiris-hiris kan. Takkanlah nak potong-potong bawang tu nak kena ajar kan. Betul. Okey lah. So at least kita ada effort untuk kita nak membantu. Tapi Ustaz, kadang-kadang ada juga macam isteri dia nak masak, tak ada orang yang boleh kacau.
Oh ya, betul. Sebab takut nanti dia punya resepi yang dia nak buat tu terganggu. Correct. So nak kena faham jugalah. Betul. Kita nak kena faham. Lepas tu kita cari jalan yang lain lah. Maybe dia dah masak. Of course nanti semua kan berserak. Betul. Buat air ke? Buat air ke kan. Dah berserak. Confirm dia penat. Dia dah masak. Kita lah ambil alih untuk kita nak kemaskan, kita nak cuci dan sebagainya. So atau kita lah yang serve makanan tu nanti. Boleh juga Ustaz. Macam-macam bila fikir. Kan? Tak ada istilah macam dah lah dia nak buat tu. Dah ai. Nanti bila jumpa dengan kaunselor kan, ya saya memang nak tolong tapi dia kata dia tak nak kasih saya tolong. Apalah macam ni So jangan kita sempitkan kita pemikiran. Kita mesti nak kena luaskan pemikiran. Mungkin kat situ dia minta. Kuasamu. Bukan. Lain. Tu apa? JDT. JDT Concretes. Sempat ada concretes JDT. Okay, so that's the second love language. Yep. So kita masukkan pada third third part. So kalau third part is receiving gift. Memberi hadiah. Tahadau tahabu. So ni di antara hadis baginda Rasulullah SAW, berilah hadiah yang saya akan buatkan saling mencintai. Kan belilah sebanyak sejambak bunga ke kan yang memang dia suka bunga, kita berikan. Itu di antara cara macam mana kita nak pujuk dia kan, kita nak pujukkan dia dirasa dihargai. Kan kadang-kadang bahasa cinta ni berbeza. Kadang-kadang kita ingat word of affirmation tapi macam tak kena je, macam dia tak makan aja. Tapi bila kita beli coklat Ferrero Rocher Ustaz, terus mood lain macam. Lain macam Ustaz. Dia rasa macam itu tanda dia. Jangan tunggu sampai birthday je, Jangan tunggu birthday baru nak ni Ustaz. Kalau kita nak kira birthday ni 2 kali lah. Satu Islamic calendar, satu klasik. Tapi kalau yang every month, kita try our best untuk kita berikan tumpuan, untuk kita berikan sedikit. Hadiah ni tak semestinya benda yang mahal. Kadang-kadang benda yang nilai dia tak banyak, okay, tetapi dia punya dari sudut kualiti tu yang kita buat, maybe kita buat handmade. Kan kita sungguh-sungguh kita buat semata-mata untuk kita nak berikan kepada isteri kita. Tu yang dia akan rasa dihargai. So ni nombor selalunya yang hadiah-hadiah selalu perempuan selalunya lah. Tapi ada yang lelaki yang sekarang tak sekarang lelaki pun ada yang kalau orang kasih PS5 pun tak nak Ustaz. Tu kita punya hadiah selalu lain Ustaz. Tapi pada yang game-game Ustaz Tapi saya tak saya FIFA je kalau main game. Nintendo Switch ke kan. Ini untuk budak-budak Adila kan. Bukan maksud budak-budak. Kita pun kadang-kadang kita rasa macam dihargai kalau dia berikan sesuatu kan. Sebab kadang-kadang kita pun nak rasa juga hadiah daripada seorang isteri kan. So dia tak pernah istilah ada contradict macam lelaki sahaja yang berikan hadiah kepada isteri. Isteri pun boleh berikan hadiah kepada cuma suami. Kalau primary love language dia memang gifts Kira the other partner tu nak kena standby je lah dia punya financial maksudnya kira nak kena faham juga. Maksudnya kalau let's say pasangan kita memang love language dia is gifts. Let's say isteri lah isteri pun kadang-kadang faham juga. Suami kadang-kadang tak adalah duitnya tak ada banyak sangat ataupun duit gaji dia saving berapa je. So jangan kira disebabkan isteri memang kira dia harapkan lah mesti ada hadiah lah dan sebagainya. Terus dia tak faham keadaan suami. Itu pun boleh jadi satu boleh jadi satu perbalahan juga kan. Kalau let's say yalah macam you tak faham ke, I kan selalu nak macam gini. Beli je lah, murah-murah pun boleh lah kan. Dia kena ada tolak ansur lah. Ada certain time, situasi. Maybe kalau macam kita tahu dia tengah dapat PB ke kan, bonus kan. Betul. Jangan tak bilang pula Ustaz. Bila dapat PB, jangan tak bilang Ustaz. Betul sangat-sangat. Kalau dapat PB tu, beritahulah dengan pasangan. Lain macam Ustaz, ni lain macam dia punya ni happy jadi, dia tadi. Bila dia So, hadiah tu tak perlulah mahal. Okay? Yang penting berikan satu zikrayat, kenangan, ingatan yang kita berikan tu sampai selama-lamanya. Mungkin Ustaz, mungkin dia gini, kadang-kadang hadiah tu dia boleh expired sampai setahun. Dia tak payah macam every month kita kasih. Dia akan ingat this sampai something gift yang dia beri. Dia tak akan minta sampai maybe another 1 year, maybe another 2 years. Apa gift dia tu Ustaz?
gift dia, Ana ada pernah beli satu bunga, dia boleh tahan 3 tahun. Bunga betul. Bunga betul tapi di dalam inilah. Dia agak mahal sikit, tapi dia boleh tahan sampai 3 tahun. Itu idea. So idea. Korang jangan beli bedik-bedik je selalu. Jangan. So maknanya ada alternatif. Invest kita sikit nak lah, berikan hadiah. Macam kita tak perlu nak kasih every month ataupun every week. Every day lagi pengsan kan. Itu every time PB dah keluar mesti dapat macam tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Umay belum lagi Ustaz. Belum lagi dapat. Ada. InsyaAllah. Tadi kemarin Okay. Alright. So Ustaz, kita dah ada W. Tadi kita dah cakap pasal word of affirmation. A, act of service. R, kita dah masuk kepada receiving gift. Number 4 is Q, Ustaz. Quality time. So quality time, so give your undivided attention to our spouse. And it is very important that a couple enjoy quality time with one another, especially after having children, Ustaz. Kadang bukan dengan pasangan je kita nak beri perhatian, quality time, tapi juga dengan anak kita. Kita nak kena be present lah dengan dengan anak kita. Walaupun mungkin kita busy macam mana pun, dalam satu hari tu at least adalah dalam berapa minit, 10 minit, 15 minit sebelum keluar pergi kerja ke. Betul. Ataupun mungkin kalau balik awal sikit sebelum anak tidur boleh kita berborak-borak, kita story dan sebagainya. Makan sama-sama ke kan. At least lah kena tunjukkan that yang kita ni present, yang kita ni ada untuk pasangan dan juga untuk anak-anak. Mungkin ada orang dia punya love language dia bukan quality time. Ada yang saya ada bincang lah dengan saya punya guru ngaji pula, saya punya anak murid ngaji lah. Time tu actually lepas kelas saya dengan dia patutnya ada tengok movie dengan isteri dia. Terus tiba-tiba tak jadi pasal isteri dia nak kena tidurkan anak dia lambat tidur lah. Terus saya macam, serius lah, kesian pun kau. Saya dah gitu lah. Sebenarnya saya tak kisah pun. Sebab my love language bukan quality time. Faham. So maksudnya, setiap orang lain-lain lah dia punya ni. So walaupun tak jadi pun, mungkin pada dia, tak apalah. Dia lagi fokus benda-benda lain lah. Mungkin act of service ke, mungkin apa dan sebagainya lah. Tapi, of course macam walaupun kita punya love language bukan quality time, kita nak kena tahulah kalau kita punya pasangan tu kalau betul-betul bukan quality time juga, then tak adalah macam satu big issue sangat. Kalau one of our pasangan memang quality time, kita sebagai orang yang mungkin tak favourite sangat quality time, tetap nak kena sacrifice jugalah. Kena buktikan lah. Untuk nilai lagi dengan anak-anak kita lah, kan? Correct. Delicious, betul tu. Dah biasa masak seorang tapi take time for masak together. Tadi kita cakap. Ada orang yang macam dia nak masak tu, dia nak kena dia buat sendiri jangan kacau Kau tak boleh mood lari Ustaz. Kalau meletup. Wah, ni meletup. And Ustaz Hanan, my favourite Ustaz. Favourite Ustaz Favourite Ustaz Syahid dah. No lah, dia tulis sini dua-dua Ustaz. Dia Ustaz ada S. Ada S ada S. Masya-Allah. Terima kasihlah jadi favourite kita. So, kita cakap pasal tadi masa berkualiti kan. So, memang Rasulullah SAW pun dia sebagai seorang pemimpin kan. Dia sebagai seorang rasul. Dia pun sebagai seorang ayah, dia sebagai seorang suami. So, walaupun dia banyak status jawatan yang dia pegang, tetapi tetap dia akan meluangkan masanya untuk dia bergurau dengan ahli keluarganya. Dia bersembang-sembang. Malah dia pernah buat berlumba-lumba dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. So actually benda-benda ni kita boleh praktiskan. Kita boleh praktiskan dalam rumah kita, maksudnya dalam keluarga kita. Kadang-kadang anak-anak kita ni dia, kalau dia ada kehadiran kita kat situ, dia expect yang kita boleh buat aktiviti dengan dia. So kita nak kena senantiasa kreatif. Berikan betul. Kita nak kena sihat. Itu penting Ustaz, sihat. Kalau kita tak sihat tu malas Ustaz. Malas nak tidur je kan. Sikit-sikit balik nak tidur kan. Sikit-sikit dengan handphone je Ustaz. Itu pun satu. Ada handphone je. Itu pun satu perkara yang kita kena acknowledge that sometimes
kita tak perlu buat apa-apa pun. Kita just put kita punya phone away dan kita fokus untuk kita punya pasangan dan juga anak-anak kita. Diorang akan appreciate, diorang akan rasa dihargai. Yes. Once kalau the leader do that thing, macam balik dia, nanti anak, isteri pun join the club. Yeah. Bila dah join the club, kita dah tak ada inilah. Yeah. Apa ni, Kat interaction. rumah ramai orang tapi senyap je, sunyi je. Neighbor suka lah senyap. Alah bukan yang dengar pun. Alah saya nak pekik-pekik lain lah kan Zat. Yeah, so I think quality time tu penting. Penting. I think kalau macam dalam banyak love language kan, quality time ni yang menjadi satu cabaran kita pada hari ini. Yeah. Kadang-kadang dengan just have a good listening ear orang cakap kata be a good listener. Be a good listener kan. Kadang kita dah penat apa semua. Isteri kita pula banyak benda nak bilang kita kan. Kita dengar je walaupun mungkin kita tengah macam malas nak dengar. Just apa, handphone pun jangan, kalau boleh jangan sambil-sambil lah. Malas nak bagi asal jadi. Tak kadang masalahnya pasal penat kadang. Oh yalah. Baru balik kerja apa semua, otak pun dah jam kan. Balik tu kena dengar lagi kan. So takkan kita tak pernah rasa macam itu. Kita rasa penat pun. Exhausted exhausted. So tetap dengar betul-betul. Kadang-kadang kita apa tu macam isteri kita tengah berbual, terus bila dah habis berbual, actually kita tak pay attention pun, and then bila kita cakap something, alah tak dengar rupanya kan. Dah jadi satu issue. Betul. Sebab tu penting untuk kita ada di skill dari sudut kita communicate. Kan, dari sudut body language kita, macam mana kita nak acknowledge. Sepenat-penat mana pun mesti ada cara macam mana kita nak menarik hati pasangan kita. Mesti ada dia punya cara dia. That's why kita kena attend lah, kita kena ada have a knowledge, kita kena belajar. Kan, attend kursus rumah tangga. Yes. I always encourage lah. Kalau pasangan-pasangan, janganlah sampai kita fikirkan pasal more tu macam dia punya fees je. Ada orang kata dia tak nak masuk rumah tangga pasal mahal. Tapi bukan kita nak cakap apa, kadang-kadang benda ni is a investment actually. Dia bukan only for the day yang kita punya solemnization day, tapi dia adalah sepanjang hayat. Sebab benda tu memberikan kita kesan nanti bila kita dah ada hadapi konflik. Macam mana kita nak atasi konflik ni? Kita akan lebih matang dalam menangani isu-isu rumah tangga lah. Yeah. That's why Ustaz Ana sendiri memang waktu Ana baru kahwin berumah tangga tu, Ana memang attend kursus rumah tangga. Sama lah. Memang Ana sengaja untuk nak masuk because walaupun kita sebagai asatiza, kita kalau belajar kat sana pun maybe just a theory ataupun hukum hakam dan sebagainya. Tapi dari sudut skill communication. So that's a different skill. Different. So ilmu rumah tangga tu come on, is important. Come on man. Dia bukan, walaupun dia bukan compulsory tapi please. Yeah. So kira tak sia-sia kalau kita recommend apa kalau kursus rumah tangga Cinta Abadi by Upkim. Nampak? Kita dah ni Amin. Hantar kalau sebut satu, hantar kena sebut semua tau. Cinta Abadi by Upkim itu antaranya. Ada juga kalau let's say yang minor tu maknanya less than 21. PPIS ataupun kira kalau umur less than 25, 24 ke bawah pun saya recommend Inspirasi. Kalau dua-dua umurnya less than 25. Pun kita recommend Inspirasi sebab kalau saya tak silap betulkan free untuk mereka. Inspirasi PPIS. Dia lebih fokus on yang lagi muda-muda punya. So mungkin dia punya case study apa semua dia akan lebih catered to the minor punya ni lah. So insya-Allah bermanfaat. Also kalau kita nampak ada kursus-kursus rumah tangga dekat masjid-masjid, ada yang mungkin berbayar, ada yang mungkin free dan sebagainya, kita support je lah. Kan? Macam kat Masjid Sultan pun alhamdulillah ramai tau yang apply yang register dalam I think lebih daripada 150 lebih. Alhamdulillah. Lebih. Cuma yang datang tu of course pasal free kan. Jadi dia ada yang pernah 80, ada yang pernah 70, ada yang pernah 5-60 kan. Yang penting alhamdulillah datang. And selesa. Kita buat kat Audi Betul. Selesa habis ni. Yes. Jadi insya-Allah. And kalau nak dapat update kan, please join kita punya channel WhatsApp Masjid Sultan. Betul. InsyaAllah. Kita akan keep up to date everything. So sebelum maybe kita akhirkan, lepas tu kita kongsi sikit apa kan program-program yang akan mendatang lah. Tapi sebelum kita akhirkan Ustaz, ada soalan yang kita perlu jawab. Sikit je, mungkin kita jawab 2 minit je. Boleh? Tapi yang nombor 5 kita belum share yang mana, language.
physical touch. Nombor 5 dulu Ustaz. Nombor 5 Ustaz. That's physical touch. Physical touch. So of course physical touch is This one is only after dah kahwin Ustaz. yang halalan thayyibah. So kadang-kadang ada orang dia lebih kepada sentuhan, pelukan, ciuman kan. It's like macam diorang tengah marah-marah, kita dah touch tangan dia ke ataupun kita peluk dia, dia akan rasa calm. Itu love language yang kita kata this is only happen after marriage. Saya perasan lelaki yang kebanyakannya, I think 80-90% memang confirm ni physical touch. Physical touch Yang saya perasan lah. Tapi sebelum kahwin janganlah, tahan dulu, relax. Okay? Maksud saya lepas kahwin ni memang selalunya lebih kepada lelaki lah. Tapi kalau perempuan pun physical touch, alhamdulillah lah, senang sikit untuk lelaki. Kan? Tapi anak-anak macam anak perasan lah dengar daripada macam few courses ataupun few forum yang anak dengar. Okay lah. That's good lah. That's a balance lah. Kadang-kadang kita ingat macam perempuan yang perlukan physical touch tapi lelaki pun perlukan that kind of love language. So kita try this 5 love language. Dia bukan sekadar trend, dia adalah beberapa sunnah baginda Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. So kita amalkan ni pun adalah satu ibadah. Dia bukan semata-mata sekadar term. Jadi this is a modern term, tetapi semua dia reference balik kepada sunnah yang diajarkan oleh. And also cakap pasal physical touch ni, dia bukan only physical touch gitu-gitu je Ustaz. Betul. Dalam hadis pun Rasulullah SAW kuntu ashrabu wa ana haid thumma unawiluhu an-nabi fayadha'u fahu ala mawdi'i fiyya. So the Prophet SAW was physically affectionate with Aisha radhiyallahu anha. So I would drink from a vessel while menstruating. Ini siapa? Aisyah tau. Aisyah. Then pass it to the Prophet SAW and he would place his mouth where mine had been. So maksudnya ada cawan Aisyah minum. Rasulullah akan tengok mana yang Aisyah minum. Betul-betul spot mana tau. Jadi bila Rasulullah ambil daripada Aisyah, Rasulullah akan pusing, okey, dia akan minum daripada spot yang Aisyah minum. Ini physical touch Ustaz. I think ini yang kalau nak Allahu Akbar. Kalau kita ikut macam cara Rasulullah SAW, actually kita dah, bukan kita kata perfect lah kan, tapi kita cuba kesempurnaan yang kita boleh usahakan, boleh. Dan kita dapat pahala sebab Rasulullah buat. Apa yang Rasulullah buat, itulah sunnah Rasulullah SAW yang kita akan dapat pahala. So please, jangan kita ignore dari sudut macam, kalau memang pasangan kita ni punya physical touch memang high, tinggi, tapi tu pun kita kena moderate juga. Kadang-kadang kalau dah sampai tahap isu sakit pula kan, itu lain cerita lah kan. Kadang macam terlalu nafsunya terlalu tinggi dan sebagainya. So benda intimacy ni perlukan banyak communication. Betul. Tak boleh nak macam just aku suami ber, layan je lah. Yes. Tak boleh macam gitu. Tak boleh pakai kad yang macam pasal malaikat akan malaikat akan nak lah apa dah. Spiritual abuse. Spiritual abuse. Pandai je gitu Kepentingan diri. Kepentingan diri. So I think masa 1:05 Zuhur apa? Zuhur sunnah. Tapi insya-Allah kita akan jawab sikit je Ustaz. Okey, jawab silakan Ustaz. Why does my spouse feel unloved even when I love them? So kenapa boleh macam gitu? Kadang-kadang kita dah betul-betul work hard for the family. How can she say I don't love her? Kan? I cook lah, I clean lah, I take care of the kids, and he still says he feels alone. Ini semua adalah contoh yang mungkin berlaku. So the answer is not that you don't love them. The answer is you might be speaking the wrong language. Itu je. So kita just nak kena kenal pasangan kita punya primary love language. Memang semua nak kena ada. 5-5 tu mesti akan ada. Betul. Tapi primary apa? Top 2 apa? Kan? So itu yang paling kita kena focus on, and kita cuba untuk perbaiki lagi. Kalau dua-dua act of service, kan? Kalau dua-dua memang paling kuat act of service, takkan kira masih each of us kira harapkan layanan daripada pasangan. You ni lah, you cuci baju lah, you ni. Dua-dua harapkan untuk pasangan buatkan something untuk kita. Tapi seimbang lah. So nanti tak settle lah kita punya household chores punya benda, kan? Banyak akan messy lah rumah. Kita punya rumah tu messy. Messy bukan Ronaldo Bukan. Okay. Dia kira jadi macam tak teratur. Kotor ke apa dan sebagainya. Sebab kita harapkan pasangan kita yang tolong kita.
Okay. Habis lah macam itu. So nak kena, kalau let's say dua-dua extra service, mesti nak kena jadi proaktif, mesti nak kena cuba untuk kita adapt to the situation. Okay, number 2. Is being romantic part of sunnah, Ustaz? Sorry? Is being romantic part of the sunnah? Romantic part of the sunnah. Yes. It's part of the sunnah. Yep. Right? Sebab memang dianjurkan untuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita kena melayani ahli keluarga kita dengan sebaik-baik mungkin. Isteri kita, anak-anak kita, kan? Dan di antara ciri-ciri orang mukmin yang paling sempurna pun adalah orang yang budi pekerti yang baik dan melayani ahli keluarga dengan penuh kemesraan. Ya, so kita tunjukkan akhlak kita, bukan sekadar kita akhlak dari sudut kita berbual, tetapi akhlak kita dari sudut kepribadian. So macam tadilah Rasulullah SAW minum air bekas air isteri, kan, baginda. Itu kan romantik, kan? Lumba-lumba lari dengan Aisyah dan sebagainya. Islam macam kita banyak benda yang kita buat romantik ni, kan? And kita jangan terbiar dengan suasana romantik-romantik yang kita faham macam cerita-cerita yang apa yang ada dalam wayang-wayang ke apa ke, kan. So biar kita cari asalnya daripada sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, ada lagi ke, Ustaz? So apa tu ada dia. Kira antara yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan apa tu berikan gelaran dekat isteri-isterinya. Antaranya kepada Aisyah, hub qalbi, kan? So baginda akan menggunakan bahasa yang penuh dengan penuh perasaan, tulus dan sebagainya. So dalam bahasa orang putihnya the love of my heart, masya-Allah. So boleh kita kasih gelaran kepada isteri kita, kan, gelaran yang baiklah. Okay. Can love come back after it fades? Soalan this is the most pula. Can love come back after it fades? Boleh tak kasih sayang tu pudar, semakin pudar. Boleh dia datang balik tak lepas dah pudar? Daripada pudar tu. Boleh. Kira ada dah. Dia dengar kan? Tak boleh tak dengar. Okay. So actually bila cinta tu semakin pudar, dia bukan apa. Dia kadang-kadang pudar tu because of dah tenggelam dengan beberapa komitmen dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita dah sibuk kerja, kita dah sibuk menjaga anak, kan. So kadang-kadang daripada situ kita nak pelan-pelan, kita punya kasih sayang tu dah mula semakin pudar, fade. But how we want to make sure that kita punya kasih sayang tu kembali mekar, kita kembali melihat, kita muhasabah. Okay, mungkin masa kita, quality time kita kurang, kan. Kita cuba bilak balik, kita improve. Yang mana kita rasa ni terlalu sibuk, okay, kita try to make time to have a session with our partner. Kan? Jangan sampai kita terlalu sibuk tu yang kadang-kadang kita dah tak rasa dicintai ataupun mencintai. So, itu di antara perkara-perkara yang boleh kita laksanakan. Kita try to discuss, duduk, okay, kita perhatikan, okay, dah after 5 years ni kita punya perkahwinan ni, I rasa macam dah kita punya love ni semua dah makin jauh lah. So, how we want to make sure that, okay, I rasa because of you dah terlalu sibuk kerja. Kadang-kadang you balik pun dah penat, you pun tak ada macam nak sapa I ataupun nak tegur I. So I rasa macam ni. So kita berikan ruang untuk dia express, untuk beritahu. So boleh clarify and justify. Yes, sekarang ada regular check-ins lah dengan pasangan, tanya well-being dan sebagainya. Betul. Okay, so I mean with the right understanding and effort, insya-Allah boleh come back lagi that love tu. Okay, saya nak sebut satu verse daripada Quran di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira. Dan pergaulilah mereka, isteri-isteri kamu, of course kalau satu isteri lah, dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Kadang kita rasa macam tak suka dekat isteri, mungkin macam cara dia kemas ke, habitual yang mungkin tak align dengan kita punya gaya hidup dan sebagainya, kan. Allah cakap apa?
kadang-kadang kita tak suka pasangan kita on certain areas, tapi cubalah cubalah cari kebaikan-kebaikan dia, sebab kebaikan-kebaikan dia lagi banyak daripada keburukan dia, kan? Jika kamu tidak menyukai mereka, maka boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu pada Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. So kita selalu cuba untuk positifkan balik. Kalau rasa macam tak suka je, tak apalah, insya-Allah traits yang isteri aku ada ni, banyak dia tu lebih banyak daripada yang traits yang kurang baik. So insya-Allah mudah-mudahan dengan kita ada this good mindset ataupun positive mindset ni, insya-Allah dia akan tolong kita shift kita punya negativity kepada positivity lah. InsyaAllah. Tapi bila tadi Ustaz, kalau kita lihat kat komentar ni, ada banyak lagi soalan-soalan. Tiba-tiba dah nak penghujung, ada banyak soalan. Tapi ada soalan, ada yang kasih input dan sebagainya. Kita hargai. Jadi kita akan snapshot all this. Snapshot lain Ustaz? Screenshot. Screenshot. Boleh lah. Okay. So screenshot soalan-soalan yang ada. Nanti insyaAllah episod yang akan datang kita akan cuba berikan penjelasan. So saya akhiri dengan akronim. Biasa. Akronim ini adalah CINTA. CINTA. Cinta kita. Tapi tak ada kita lah. Jangan Ustaz. So C. Cuba memahami perasaan pasangan. Ya? Bukan sekadar kita berkata-kata, tetapi kita memahami perasaan pasangan kita. Ya, so itu C. I, ingat penghargaan. So always jangan kita lokek untuk kita nak berterima kasih dengan pasangan kita. Ya, kerana setiap ucapan tu dia akan rasa realize that dia dihargai dan disayangi. Alright, ingat penghargaan. Kemudian N, nikmati masa bersama, beri perhatian. Bukan sekadar kita wujud kat situ, kita hadir kat depan dia, tetapi masing-masing kita gunakan phone, kan? Kita tak berikan perhatian. So, nikmati masa bersama, take your time, okay, together, untuk berikan tumpuan. Kemudian T, tolong dengan ikhlas lah. Jangan kita minta reward pula. Kan? Kita nak bantu isteri kita jangan mungkit pula. Air semalam dah buang apa sampah tu, so now your turn lah, kan? So kita jangan mengungkit-ungkit. Tolong dengan ikhlas. Membantu pasangan adalah tanda kita kasih sayang kepada pasangan kita. Dan akhir sekali A, amalkan sunnah dalam rumah tangga. Jadikan Rasulullah SAW contoh yang terbaik dalam melayani pasangan kita. Uswatun hasanah. Yes. InsyaAllah. Okay, saya punya pula doa. Satu je doa, favorite Ustaz Syahid. Hari-hari kalau Ustaz Syahid imam, dia akan baca doa ni. Okay, apa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Ni doa for a righteous and well-guided family, insya-Allah. Okay, so makna dia apa? Ya Tuhanku, ilhamkanlah aku supaya aku mensyukuri nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku mengerjakan amal salih yang engkau redai, dan perbaikilah zuriatku untukku. Nampak macam panjang sikit, tapi tak apa. Kita kalau cuba hayati makna dia, masya-Allah Ustaz. My Lord, inspire me to be grateful for your favor which you have bestowed upon me and upon my parents, and to do righteousness of which you approve, and make righteous for me my offspring. Jadi first kali selalu mesti nak kena bersyukur. First kali mesti nak kena bersyukur. Sebab apa? Sebab walaupun kita cuba sedaya upaya kita untuk menghappykan istilah dia, pasangan kita, kan, kita cuba nak meet tu pasangan kita punya love languages dan sebagainya. Kadang-kadang walaupun kita dah cuba sedaya upaya kita, tapi kadang-kadang expectation pasangan kita pun not bad, kan? So selalu ingat untuk bersyukur dengan apa yang kita ada. Bersyukur dengan layanan suami, layanan isteri yang telah diberikan. Jadi kalau tak ada sifat syukur ni, yang kadang-kadang yang buat rumah tangga ni kadang-kadang tak boleh nak last long. Sebab tak dapat nak qanaah bil qalil.
tak dapat nak berpuas hati dengan blessings yang sedikit. Ustaz InsyaAllah. so kita selalu walaupun walaupun kita rasa macam kita kurang dihargai ke apa ke, sentiasa fikirkan yang sebenarnya pasangan kita dah buat yang terbaik dah untuk kita. Betul. Kan? Melainkan kalau kena abuse ke apa tu lain lah Ustaz. Betul. Itu jangan pula syukur sangat aku kena abuse, tu lain. Itu dah family violence ke, tu dah benda-benda yang memang nak kena report kita kepada apa tu authority yang berkenaan lah. Kalau polis, kalau perlu kaunselor dan sebagainya. Betul. Kan? So insya-Allah mudah-mudahan apa tu dengan kita amalkan doa ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengukuhkan lagi institusi keluarga kita insya-Allah. Ustaz, kat dalam komen tu jemaah tengah tunggu kita nak solat zuhur. So saya akhiri dengan rumah tangga bukan perlukan pasangan yang sempurna. Rumah tangga perlukan dua orang yang terus belajar bagaimana mencintai satu sama lain kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.